Dua menung. Nak mikir Satu bayar. saya, kedua buku akaun. Menung. Masa tu terdengar yang ceramahnya, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Padan muka kau setan dia bising kat telinga kan. Kau bukan main lagi ceramah kau ya. Sekarang kau tengok akaun kau berapa tinggal. Terdengar tau. Jangan Masa tunggu tu- kaya baru nak sedekah. Lepas tu saya cakap, Sedekah sampai kaya. Sudah saya katakan masa tu saya kata tadi kita dah mula kan, dah mula rasa macam tu. Betul. Nak bagi. Lepas tu saya cakap, okey lah, hantar lah. Masa tu kan pergi bank isi borang, bukannya boleh transfer masa tu. Masa tu belum berani lagi kan. So transfer, bayar kat travel agent, dapat pergi bagi package yang paling bagus pula. Kan. Masa tu sampai dekat airport, bila semua dah pakai kain ihram, semua ready kan. Masa tu separuh daripada duit hilang tadi, duit habis tadi, hilang perasaan tu. Separuh tau, separuh lagi ada. Ada lagi perasaan ni lah, ada rasa lagi. Belum sampai dekat Mekah, bila tengok semua menitis saya mata. Sampai masa tu hilang rasa duit habis ni. Lantak kau lah, aku tak kisah dah. Betul. Tapi selang 2-3 hari nak pergi Taif kena tambah duit kan. Menung. Darah. Sebab dia orang Nanti nak pegang kibas apa semua lagi ni kan. tak apalah, kita orang lain kali je lah kita. Tak ada lain kali, kena bayar juga. Bayar juga pergi. Tapi rezeki balik je sampai ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit tu. Dan lepas tu selang 2-3 tahun lagi, saya bawa lagi 40 orang keluarga. ya 40? Bawa lagi tu. Seronoknya, Ustaz. Lepas tu tak adalah cakap bujur balik modal, tak ada. Masa tu cakap, siapa lagi aku nak bawa ni, tolong jangan angkat tangan ni. Dah Contoh. podcast lah. Jadi macam tu lah. Jadi memang Ramai angkat itu tangan, normal. Ustaz. Syed, kalau bila kita masuk 40, kita menuju kepada rohani Ya, kan.